Ini cara paling senang sekali nak masak udang dan juga petai. Korang kena cuba resepi ni. Seriously sedap you all. Makan dengan nasi panas-panas, lepas tu kuahnya kita buat tu lebih sikit kan. So ni dia resepi udang petai tumis berkuah. So jom kita start sedap. Alright, mula-mula kita nak tumis dulu kita punya bawang putih, irisan bawang merah dan juga cili padi. Cili padi tu lebihkan sikit lah. Lepas tu kita masukkan 3 sudu besar cili kisar. Tumis semua bahan-bahan tu dan sampailah cili tu masak. Masukkan dalam 1 hingga 2 sudu besar sos tiram. Sos cili dalam 2 hingga 3 sudu besar. Kita tumis kejap semua bahan-bahan tu bagi mesra. Lepas tu bolehlah kita masukkan udang. Saya pakai udang harimau. Nak pakai udang apa-apa pun boleh je. Dan bolehlah masukkan setengah cawan air. Sebab masakan ni berkuah. So bolehlah adjust ikutlah nak kuah tu banyak mana. Masukkan garam, gula dan juga serbuk perasa. Untuk kuah ni saya suka dia manis-manis sikit. Dan ujung-ujung tu bolehlah kita masukkan petai dan juga tomato. Dan kita masaklah semua bahan-bahan tu bagi mesra, rata. Semua bahan-bahan pun dah masak. And tada! Siap dah kita punya udang petai tumis berkuah. Betul resepi ni memang sedap sangat. Makan dengan nasi panas-panas tu. Nikmat sangat. Okeylah korang, selamat mencuba. Bye!